skuter daripada Moda Sporter 250cc. Jadi baru-baru ni saya berkesempatan untuk test dan juga review berkenaan skuter ni. Katanya skuter ni pun daripada China dan pasang di Malaysia, iaitu CKD, daripada kilang yang mengeluarkan jentera Suzuki di Malaysia. So, hari ni kita nak kupas berkenaan dengan skuter ni. Okey, pertamanya, sekali pandang skuter ni, saya lihat depan dia macam Ducati Panigale. Betul ke? Tak tahulah, ini pandangan mata saya lah. Macam Ducati Panigale. Okey, belakang dia pun cantik juga. Macam T-Max pun ada juga kan. Huish. Jadi motosikal ni katanya